Saya dapat makluman hari ni ada satu laporan polis telah dibuat kat atas saya lah. Laporan polis daripada Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM daripada negeri Kedah. Yang mana berhubung tempoh hari dia kata sebagi tahu logo ABIM ni logo Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Setiausaha ABIM Negeri Kedah hari ini telah menghadiri ke IPD Kuala Muda dan IPD Kota Setak bersama rakan-rakan pimpinan ABIM Negeri Kedah dan juga ABIM daerah untuk membuat satu laporan polis atas kenyataan ataupun dakwaan Wan Muhammad Azri yang telah mengaitkan ABIM dengan sesuatu perkara yang sangat negatif. ABIM sangat kesal dengan dakwaan tersebut dan ABIM menyeru seluruh masyarakat agar sentiasa menyemak setiap perkara dan kenyataan yang ada di media sosial. Jadi dia dah buat laporan polis, saya serahkan kepada pihak polis untuk buat siasatan lah. Kita serah pada pihak polis. Cuma saya nak bagi tahulah apa maksud ABIM ni? ABIM ni apa maksud dia? ABIM ni Angkatan Belia Islam Malaysia. Kat mana Islamnya? Apa yang Islamnya pada ABIM ni? Pada pakaian kau? Kat mana Islamnya kau? Kat mana Angkatan Belia Islam Malaysia ni? Kat mana? Bagi tahu dekat mana Islam ni? Tak ada. Sebab engkau kan sokong Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim banduan jenayah liwat. Pengasas ABIM adalah Anwar bin Ibrahim. ABIM itu adalah Anwar bin Ibrahim. ABIM itu Anwar bin Ibrahim. So, kat mana kau perjuangkan Islam? Geng-geng ABIM ni. Apa bukti yang kau memperjuangkan Islam? Angkatan Belia, apa yang kau bawa dengan Islam ni? So kita nak lah, kan? Kalau boleh saman lagi bagus. Dalam mahkamah banyak sikit kita nak grill. Banyak sikit kita nak bongkar. Termasuk mereka-mereka yang terlibat ni semua. ABIM ni lebih teruk. Teruk. Dia punya taksub pada Anwar Ibrahim je. Mengunyit. Kumpulan pengunyit. Minta maaf lah. Kumpulan pengunyit. Bring it on. Boleh pergi tengok sejarah ABIM ni. Siapa founder dia? Daripada mana Anwar buka ABIM ni? Modal pakai siapa duit? Siapa bagi duit? Nak buat NGO? Korang lah. Kalau korang lah nak buat satu NGO lah. Siapa bagi duit? Kalau ada duit, tak ada bagi duit, nak buat NGO ke? Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, waktu dia buka dulu, mula-mula dulu, pakai modal daripada mana? Siapa bagi duit? US lah. US lah bagi duit. US. Amerika yang bagi duit. Nak lawan ABIM. Aku tahulah. Berjuang Islam. Apa yang kau berjuang Islam? Itu hari dengan kata yang kelab gay pun ahli ABIM juga kena tangkap. Dia guys, saya nak bagi tahu, saya taklah alim. Kita dalam persempangan. Ni. Akidah kita. Akidah tauhid ni. Dia bukan pada pakaian, pada percakapan. Kalau kata kat begitu Anwar Ibrahim tu baca kutubah pun boleh. Kau hilang akal ke? Bukan pada benda tu. Ni, kepada puak-puak ABIM ni. ABIM, angkatan taik kau lah. Anwar bin Ibrahim. Fan club ni. Geng main buntut. Ni, Anwar nak lancarkan buku ni. Anwar nak lancarkan buku Post Normal Time. Post Normal Time ini Islam tanpa syariat. Sedang ulas panjang dalam Telegram Tim Malabot. Siapa belum join Telegram Tim Malabot. Kita dah kupas, nanti bawa Amir boleh ulas lagi. Dia nak lancarkan 7 hari bulan ni. Post Normal Time. Kalau sekali imbas, kau baca macam tak ada apa je. Sebab kau tak faham. Sebab kau tak tahu. Jumpa Ismail Mina. Itu sama-sama dengan Anwar lah dalam ABIM dulu. Jumpa Ismail Mina. Dia bagi tahu Islam tanpa syariat. So, ABIM nak kata apa? Islam kepala... Engkau bukan Islam korang ni. Macam mana pula engkau cakap Islam? Sebab engkau tak bawa amal ma'ruf nahi munkar.
Engkau tak lawan kebatilan. Kita kalau betul orang Islam, kita kena lawan kebatilan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Hak-hak, batil-batil tak boleh campur. Mana boleh kita campur? Tak boleh. Islam mesti berpegang kepada Al-Quran. Mana boleh suka-suka main petik-petik je. Suka-suka ikut mak bapak kau. Abim, angkatan beli Islam. Tai kau. Abim konon. Ni. Ni Abim. Aku tunjuk kau ni Abim. Ni. Nak sembang Abim ni. Abim, angkatan belia Apa? Buat report. Kau pergi buat report lagi. Abim. Ni. Geng-geng bodoh dalam Abim ni. Quran sebut lita'arafu. Ya, aku bagi kau orang tengok muka lah. Kan kata aku edit pula video ni. Quran sebut lita'arafu. Itu maksudnya mengaku bahawa Allah yang mencipta manusia, berbagai jantina, berbagai kaum, berbagai kabilah, berbagai warna. Untuk apa? Untuk kita kenal dan hormati. Li ta'arafu, arif, bukan tolerance. Toleransi ini seolah-olah kita terima kepelbagaian, kita terima perbezaan. Tetapi istilah Al-Quran li ta'arafu itu supaya kita kenal dan menghormati perbezaan itu. Kerana mengiktiraf perbezaan kaum, warna kulit dan kabilah dan jantina sebagai ciptaan Tuhan. So, nak kata apa? Quran sebut lita'arafu. Itu maksudnya mengaku bahawa Allah yang mencipta manusia, berbagai jantina, Abim ni, budak-budak Abim ni, korang ni jantina apa Abim? Member Abim ni, Abim. Siapa yang join Abim ni, korang kena bertaubat tau. Mana-mana yang join Abim, korang kena bertaubat ni, aku bagi tahu ni. Korang kena bertaubat. Dia ni siapa dia ni? Aku tak tunggang agama tau. Aku tak main buntut. Allah jadikan lelaki dan wanita je, dua je. Tak ada jantina lain. Lembu pun 2 ekor jantan betina tau. Faham tak? So, Abim, apa dia? Kau Anwar bin Ibrahim je. Tubuh untuk Anwar Ibrahim. Taksub kepada Anwar Ibrahim. Ikut patuh je apa Anwar cakap. Siapa yang join Abim ni, korang bertaubat. Aku bagi tahu betul, korang bertaubat. Kalau ada mak bapak anak-anak join Abim, suruh anak-anak kau cek balik. Suruh dia bertaubat. Abim adalah untuk taksub kepada Anwar bin Ibrahim. Abim itu Anwar bin Ibrahim. Terbalikkan logo Abim, pergi tengoklah. Terbalikkan logo Abim, pergi tengok logo Abim tu. Terbalikkan logo Abim, pergi tengok betul-betul. Dia kata apa? Dia kata apa logo Abim tu? Dia kata apa Apa dia kata tu? Sekundo? Ada borak dengan sekundo tu. Dia kata logo Abim ni, dia kata alif lam lam ha ke apa dia kata lah. Dia kata nama Allah ke apa lah. Terbalikkan logo Abim tu, kau pergi tengok. Ada ke alif lam lam ha tu? Ada ke? Pergi terbalikkan. Pergi tengok. Terbalikkan logo Abim tu. Pergi tengok. Alas